Sepasang pelancong asing ditahan kerana berkelakuan tidak senonoh di sebuah pantai di Pattaya, Thailand. Polis menerima laporan mengenai kejadian itu kira-kira jam 4.19 pagi sebelum menemui pasangan berkenaan di lokasi. Video yang tular di Facebook menunjukkan mereka melakukan hubungan intim di atas pasir pantai sebelum dikejutkan dengan kehadiran polis. Sesuatu mendapati lelaki berusia 34 tahun itu warga Britain, manakala wanita berusia 61 tahun berasal dari Singapura. Lelaki tersebut berada di bawah pengaruh alkohol ketika diusaha siasat, manakala wanita itu mendakwa tidak mengetahui perbuatannya melanggar undang-undang tempatan. Penduduk setempat bagaimanapun percaya wanita berkenaan merupakan gelandangan dan mempunyai masalah mental. Kedua-duanya dikenakan denda sehingga 5,000 baht. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.